Okey, target saya adalah you all boleh buat macam ni. So bermaksud bila kita scan, kalau nak try bila kita scan benda ni, dia akan jadi e-book yang kita boleh flip-flip. So contohnya bila macam ni, bila kita linkkan ni, so kalau kita ambil link ni, copy, kita masukkan dekat kita punya handphone ke apa ke kan. Bila kita, so ini target saya. Okay, so boleh buka lah buku ni. Kalau dekat handphone dia lagi cantik. Okay, ni tepi sikit. So, okay, kalau dekat sini apa yang saya nak adalah kita kena buat sinopsis. Okay, so ini adalah dia punya sinopsis. Okay, ini adalah watak-watak dia. Okay, kena ceritalah. Okay, so untuk pelajar etika, yang ni kena buat. Lepas tu yang ni cerita dia lah, yang sebelah sini adalah cerita dia. Okey, cerita tentang tajuk tu lah, tarian kita, warisan kita. Okey, ni ceritalah dalam dia ni. Okey, dalam dia cerita. Lepas tu kena ada sebenarnya penutup ni, saya nak apa yang kita boleh dapat pelajari, refleksi ke, pengajaran ke, nilai-nilai murni ke, macam tu. Okey, ini contoh. Okey, contoh satu lagi adalah yang ini. Okey, yang ini pun boleh juga. Okey, kita copy link ni. Kalau yang macam tadi tu saya jadikan QR code, saya buat lagi satu poster. Okey, so kalau kita letak dekat kita punya link ni, dengan harapan, okey, so ini nasi lemak vs dimsum roti canai. Kalau pelajar-pelajar tu dia dah tahulah apa topik-topik yang diorang dah pilih, sebab kita orang dah susun siap-siap apa topik-topik dia. Okey, ni, okey, ini watak-watak, okey, ini sinopsis, okey, dan juga ini cerita dia lah sebelah sini. Okey, satu dalam, so kita boleh tengoklah dia ni. At least kalau ada penutup dia tu, okey, kena ada apa sebenarnya dia punya apa dia punya pengajaran dia. Okey, ini semua. So, macam mana kita nak buat benda ni? Kita memang akan gunakan ChatGPT yang berbayar. Kalau tak berbayar, mungkin boleh prompt sekali, gambar satu je boleh dapat. Okay, so memang ChatGPT berbayar. Yang sekarang ChatGPT dia ada yang on the go, RM30. So kalau student-student saya minta korang beli, kamu beli dan kamu share. Okay, sebab ChatGPT ni kita boleh share dengan kawan-kawan sebenarnya. Okay, bila kita share dengan kawan-kawan, so kita boleh jadikan dia macam ni. Okay. Jadikan share dengan kawan, sebab nanti bila dah share dengan kawan, dekat sini kita boleh buat folder-folder. Okay, folder. Okay, contohnya ni, folder pertama, new project, Mekna. Buat lagi, new project, Hafiz. Project lagi, Sheila. Project lagi, Yusdi. Itu kawan-kawan saya yang ada dalam ni lah. Dan juga ada seorang daripada Cik Zamzuri, Cik Syafiq. Okay, so kita boleh share kat sini, kita pakai new project ni. Okay, kalau macam ni, kita tak bersepah-sepah lah. Ni ada folder AI untuk PKS, jadi kita boleh guna. Memang kita tak lari daripada kita kena keluarkan kos. Okay, at least RM30, kalau kongsi 3 orang, RM10 untuk 1 bulan. Kalau share lagi 4-5 orang pun boleh, sebab kita boleh gunakan. Okay, so untuk hari ni, dalam masa 1 jam ni, ikut you all. Sama ada you all nak follow, buat praktis ataupun dengar je saya cakap. Kalau saya memang akan dengar dan catat. Sebab kalau perkongsian webinar 1 jam ataupun 1 jam 2 jam tu, kita memang tak sempat nak praktis.
Okay, yang penting kita kena faham. Yang lagi bagus kita buat screenshot. Okay, so itu tips-tips yang boleh digunakan lah bila melibatkan webinar ni, dan kita sebenarnya tak boleh lari daripada pembelajaran webinar. Memandangkan lagi saya dapat maklumat lagi 6 bulan memang kita akan mungkin akan online. So kita kena aware lah dengan benda tu. So tadi saya dah cakap kita punya output adalah sampai jadi flipbook tu. Okay, ataupun sampai jadi macam ni. Kita boleh keluarkan poster ni, dan bila kita scan, kita boleh masuk dekat flipbook tu. Kadang-kadang orang malas nak pakai link, dia orang suka scan kan. Jadi macam itulah. Okay, so nak buat e-book ni, atau e-book pula, nak buat flipbook ni, e-comic ni, kita akan pergi dua situasi. Okay, sebab pada saya memang kena educate student saya untuk gunakan ChatGPT tu dengan cara yang bagus supaya otak dia semakin lama semakin bijak dan semakin berfikir. Sebab ChatGPT ni kalau kita gunakan dia untuk belajar, kita akan makin lama makin pandai. Okay, so ini kita akan gunakan manual lah. Okay, so kalaulah benda tu kita buat berulang kali, sebenarnya tak efektif kita prompt berkali-kali. So kita boleh gunakan custom GPT. So maksudnya kalau you dah buat sekali e-book tu, e-book kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dia dah tak payah dah you prompt sebab you dah ada custom GPT. Okay, so saya tunjuk dulu manual, dan saya akan bagi custom GPT yang you all boleh guna. Kalau custom GPT ni tak payah prompt. Bila kita kata next, awak boleh tanya dia apa next step, sebab kita panggil dia, kita dah train dia. Okay, saya dah train dia supaya awak kena buat ni je. Dia fikir dia hanya buat e-book saja, e-comic. So tapi menjadi tanggungjawab saya untuk ajar juga yang manual ni. Okey. Kita teruskan dengan kaedah manual. Okey, untuk kaedah manual ni sebenarnya kita kena faham, bila kita nak buat e-book ni, kita kena faham flow dia. Okey, kita nak kena faham flow dia. Sebab sekarang ni bukan masalah prompt. Sebab prompt tu kita cakap bahasa Jawa, bahasa Melayu ke, bahasa apa ke dia faham. Yang penting kita ni tahu apa flow kita. So kalau dalam kita nak buat komik ni, sebenarnya kita faham flow kita. Yang pertama sekali adalah biasanya kita kena minta dulu, kita kena cerita apa kita nak buat. Okay, kita kena cerita apa nak buat. Komik apa yang kita nak buat. Itu paling penting. So dekat sini, boleh bagi saya idea style komik yang menarik tak? Bagi saya, ni salah. Bukan ini, sorry. Okay, saya nak satu komik. Okay, saya nak satu komik dengan 50 jalur ke. You kena bagi tahulah berapa panel ke. Saya nak buat tentang tajuk dia adalah nasi lemak vs dimsum vs roti canai. Jom kita mulakan dengan buat storyline. Ingat, bila kita mulakan satu kerja, kita jangan terus prompt dia punya step by step. Kita kena prompt dulu overall. Kalau kita tengok kereta, kita tak terus tengok tayar kan. So kita akan tengok semua kereta tu. Oh, kereta tu kereta Honda Civic. Baru kita tengok, kita nak tengok tayar ke, kita nak tengok dia punya sport rim ke. Macam tu juga dengan bila kita buat prompting ni, sebenarnya kita tak boleh terus ni. So kita kena cakap lebih kepada yang penting, kita kena nampak overall dulu dengan kita minta dia punya outline. Kalau dia panggil outline ataupun storyline, ini paling penting. Okay, so kita nak kena tahu dulu. Okay, kalau you all tak ada idea, kita boleh cakap macam ni. Okay, you dah ada tajuk, tapi boleh tak berikan 3 sinopsis? Kita tak ada idea kan? Ataupun sebenarnya kalau kita ada idea, saya nak buat macam ni. Okay, cuba awak bandingkan awak punya idea dan cuba awak bagikan cadangan. Sebenarnya dia
dia akan belajar bila kita bagi tahu apa yang kita nak, lepas tu kita bagi tahu kita punya cadangan, lepas tu minta dia respon dan dia pula bagi cadangan. Lepas tu kita kena fikir. Itu adalah cara kita berfikir dan belajar dengan ChatGPT. Bukannya kita prompt je, bagi saya ni sinopsis ni bla bla bla, ambil satu tu terus. At least sekurang-kurangnya kalau saya 3 atau 5. Saya memang suka minta dia cadangan. Okay. So you all bacalah sinopsis mana yang you nak. Sinopsis 1 ke? Okay, ini terletak. Sinopsis 2 ke? Sinopsis 3 ke? Itu up to you. Begitu juga dengan bila kita cakap tentang style. GPT tentang style. Okay, boleh tak bagi saya idea style komik yang menarik? Awak selalu biasanya, student biasa cakap style komik menarik je. Dah. Tapi kita tambah lagi dengan bagi saya 5 style dan prompt dalam bentuk table. Saya memang sangat suka table, sangat suka contoh. So daripada sini, kalau you all lihat, dia akan bagilah dengan prompt-prompt sekali. You nak style Malaysian school anime komik ke, pizza cartoon komik ke, retro Malaysia ke, cinematic webtoon ke, cute chibi ke. Okay, kita tak ingat nama-nama ni tapi minta dia. Ataupun yang trending sekarang. So lepas tu, you bacalah dekat sini. Ciri-ciri visual dia macam mana. Okay, dia punya sesuai tak untuk jenis apa, kelebihan dia apa, prompt dia apa. Itu sebenarnya cara kita belajar. Okay. Dan daripada sini, kalau kita rasa macam tak nampak, macam blur-blur lagi, cuba prompt lagi. Boleh bagi saya contoh 5 style ini, lepas tu dalam satu poster. So nampaklah dalam satu, nampaklah gambar dia. Cuba tengok gambar dia ni. So kalau kita lihat gambar dia, daripada sini kita nampaklah. So ini adalah Malaysian School Anime Comic. Okay, dia style macam ni. Pizza ni dia cantik-cantik sikit, bulat-bulat sikit mata dia. Lepas tu macam pizza kartun. So yang ini retro. Retro ni macam kartun yang kalau kita tengok dalam komik-komik lama. Ini jenis sini. Depth of feel, dia bermain dengan benda-benda macam tu. Dan juga kalau you nak cute-cute chibi, you boleh pakai. Okay, so bawah ni ada satu lagi nama dia hybrid style. Dia campur anime, campur pizza, bukan pizza burger pizza makanan, komik. So dia akan jadi macam tu. So daripada sini itulah yang kita belajar. Okay, dulu saya berfikir bahawa ChatGPT ni memudahkan kerja saya. Lama-lama saya dapati bahawa dia bukan saja memudahkan kerja saya, dia mengajar saya belajar. Jadi macam itulah. Okey, so boleh faham? Okay, saya tak tanya sebab yang ini lebih kepada saya nak record, jadi saya nak short, saya tak minta respon. Kalau saya buat webinar biasa, saya akan minta respon. Kalau faham tekan 1, kalau tak faham tekan 2. So yang ini saya memang terus je lah jalan Okey, so bila dah sampai situ, kita pergi kepada apa tu tadi, sambung balik dekat sini. Okay, bila kita dah faham sinopsis, kita apa ni tadi. So dia akan tanyalah, untuk 50 jalur cadangan, you nak pilih mana. So yang ini just pilihan kita. Okay, nak pertandingan makan legenda ke, perang ke, apa ke, ini dimsum So kita dah buat pilihan. Bila kita dah buat pilihan, sampai buat pilihan, nanti dia akan bagi tahulah berapa jalur, berapa page ni semua, sampailah. Bila kita dah tahu apa sinopsis kita, so kita nak tahu karakter. Ini paling penting sekali dalam buat komik. Kita kena lock kita punya karakter. Okay.
So bila dekat yang ini kita dah cerita, kita dah tahu kita punya storyline. So kita dah, maksudnya kita dah lock. Okay, lock ni maksudnya kita dah pilih apa yang kita nak, tema kita. So kita pergi kedua, kita kena lock pula kita punya karakter. So karakter ni, okay, kita sambung balik. Sebelum generate image, saya nak awak tetapkan dulu karakter. So dia bagilah karakter tu. Kena bacalah watak Aina 1. Okay, watak Aina, watak Jason, Tim Dinsum, Kumar, Tim Roti Canai. Apa-apa ni you kena baca. Okay, apa-apa ni kena baca. Okay, sebab kenapa saya suruh baca? Okay, sebab kadang-kadang bila ada benda-benda yang dia bagi tu tak tepat. Okay, contoh macam ni contoh. So contoh macam ni, ini kita nak buat tentang tarian. Okay, kat sini okay fine, betul. Okay, dia punya pakaian dia. Yang ini pun betul. Tapi bila kena dekat tarian Zapin ni, macam tak kena kan. Kita tahu pakaian Zapin tu macam mana. So kita kena, bila tak kena tu, cakap, kena betulkan baju Zapin ikut ini. So itu adalah proses kita belajar. Kita jangan terima je bulat-bulat. So kalau kita rasa tak kena, so kena betulkan. So at least macamlah Zapin kan mestilah pakai sarung, mesti pakai ini, ada pula bunga kat sini, itu okey. Okey lah juga. Alright. So itu adalah cara kita sambil kita prompt, sambil kita belajar. Okay. Alright, so bila kita dah tetapkan kita punya karakter tu, bla 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 bla, watak-watak tu semua, okay, kita boleh, kalau dia tanya, sebab itu kita kena baca. Kalau kita nak budak sekolah, saya nak pakaian budak sekolah menengah Malaysia, okay, sebab kita nak menunjukkan ciri-ciri budaya sekolah ke apa, so dia akan masukkanlah, okay, pakaian sekolah, kasut hitam, tag nama, Kumar. Okay, semua dia akan lock, cikgu. Okay, sampailah ke tiba-tiba Roti Canai, saya nak perempuan India. Sebab kalau lelaki tu tak nampak sangat. Kalau perempuan India mungkin dia pakai tocang ke apa, macam itulah. Itu saya punya pendapat lah. Okay, the lock lagi. The lock lagi, Kavita, Roti Canai, semua. Okay, lock. So setiap page tolong buatkan info scene dalam bentuk table. So maksudnya bila kita dah lock karakter tu, so sekarang ni kita nak buat page kan. So kita nak buat dah dia punya komik dia. So sebelum dia buat komik tu, tadi kita dah cakap berapa dia punya, berapa panel, berapa laju. So dia dah tahu dah, kita dah lock dah dia punya benda-benda macam tu. So sekarang ni, kalau boleh, kita kena tengok dulu, bila kita, sebelum kita generate kita punya page, kita minta dia punya skrip. Okay? Kita kena minta dia punya skrip. Sebab kalau tak ada skrip, kita tak tahu apa yang dia akan generatekan. So dekat sini, kalau untuk skrip, so dia akan keluarkan, kejap ni lock. So kena bagi tahulah page 1, pengenalan satu konflik. Okay, apa scene dia? Dewan sekolah poster, apa dialog dia? Kena baca. Okay, kena baca scene, kena baca dialog. Tadi sinopsis dia dah cerita apa benda kan. So sekarang ni kena tengok pula dia punya screen. Kalau kita tak suka, kalau kita rasa tak kena, kita just betulkan dengan dia. Okay, dia akan bagi tahulah cadangan panel, kamera, panel 1, wide shot, medium shot, close up. Okay, yang ini kita tak kisahlah. Janji kamera ni, kalau dia kamera tu ada macam-macam style, so kita punya komik jadi cantik lah.
wide shot macam mana, medium shot macam mana, split frame macam mana, close up tu yang kaki nampak kaki berjalan lah apa tu, close up tu memang dia betul-betul lah. So daripada situ nanti dia akan tanya kalau skrip tu kita dah sahkan, ya. Kalau kita tak sahkan, ya. Kalau ya, dia lock lah. Kalau lepas tu dia pergi lagi. Dia akan seterusnya. So, bila daripada situ, okay, lock setiap page info scene dalam bentuk table. Saya memang suka dalam bentuk table sebab apa? Sebab saya senang nak fikir. Saya tak suka dia ke bawah. Okay. So, ni adalah scene 1 untuk page ni. Alright. So, dekat sini, kita kena faham skrip dan dia punya scene dia. Okay. Bila kita dah suka setiap tu, barulah kita pergi generate dia punya page. Generate dia punya dia punya page lah, page by page. Itu je dia punya step dia. Okay, itu je dia punya step dia. Lepas tu ulang. Okay, tugasan page 4, page 5. Okay, kita boleh tanya satu-satu page ataupun kita boleh terus page tu. Sampailah akhir. Okay, saya setuju. Kena cakap saya setuju ke, saya okey ke. Okay, bila kita dah lock tu, saya nak style cinematic webtoon style. Okay, sebab yang ini tadi saya dah tahu apa style yang saya nak. Dekat sini tadi saya dah tunjukkan. Kita ada style mana yang kita nak. Okay. Okay, bila kita dah lock tu semua, so kita boleh bagi tahu style apa kita nak. So dekat sini kita bagi tahu style apa kita nak. So dah tahu macam mana nak cari style, tanya dekat page lain, bagi tahu style yang kita nak tu. Kalau tak tahu style tu macam mana, minta dia generate image. Okay? So jangan minta satu-satu, minta lah sekali 5 macam saya tadi. Jadi kita boleh jimatkan generate image. Saya tak pasti, tapi setakat ni setiap hari saya image generate daripada pagi tadi. Dia masih lagi okey. Sebab kawan saya pernah generate sampai 100 lebih slide, dia masih lagi okey. Lepas tu dah tak okey, tak tahu berapa dia stop tu. Okay? Kalau setakat kita punya buat ebook, buat ni dalam, kalau macam ni saya nak untuk student saya dalam 7-8 page dah cukup. Okay, lebih kurang dalam 50 panel macam tu dah cukup. Okay, so kita tentukan kita punya style. Okay, ni silap. So kita generate page ni dulu, tak boleh kat sini ni, Ctrl X, kat bawah sini, baru kita generate kita punya page. Okay? Okay, bila kita generate kita punya page, so dia akan keluarlah page 1. Macam ni. Okay? So dekat sini kalau kita tengok, ni panel-panel dia ni, tegak-tegak kan. So kita boleh lagi prompt. Tak naklah, okay, ni jap. Bukan sekejap Yang ni pembahagi kolom tu jangan tegak je. Kita pula jangan tegak je kan. Yelah dia kata. So nanti, so nampaklah barulah dia ada variety sikit. Ini dah ada dia punya close up lah. Okay. Ulang-ulang. Panel tu campur ikut kesesuaian. Lepas tu kita sembang-sembang lah sampailah kita punya page tu habis. Okay. So kita generate. Okay. Bila kita dah habis, barulah kalau tanya saya punya, macam kita, kalau macam saya buat thesis macam tu lah. Kalau kita buat paper, sebenarnya sinopsis tu adalah last kali untuk kita generate. Okay, kalau dalam thesis dia panggil abstract tu kita letak, sebenarnya bukan buat abstract dulu walaupun dia dekat depan, sebenarnya dia antara yang paling last. Okay, untuk yang last kali kita akan generate ini page isi saya panggil. So ini kita panggil generate dia punya penutup. Page penutup ni, page penutup. Lepas tu generate page sinopsis plus karakter tau. Boleh asing-asing tapi
saya lebih suka sekali lah character. Character. Dan akhir sekali barulah kita generate dia punya muka depan. Saya selalu buat macam tu. Last sekali barulah kita buat poster promote kita punya e-comic. Gitu. Sebab dia biasa macam tu. So saya sambung balik. Kita dah buat sinopsis kan. So buat page sinopsis. Bila dia buat page sinopsis ni, macam saya ni dia buat lagi dalam panel ni. Saya cakap sinopsis tu saya nak tag saja. Tapi add ke atas pengenalan watak-watak dengan tajuk. So kita, ni sinopsis dia, bla bla bla. Yang inilah baru betul. Kan? So nasi lemak hormat. Ini kawasan sini adalah dia punya apa? Dia punya karakter. Dan ini dia punya sinopsis. Dan lagi bagus kita ada tema-tema semualah. Dan akhirnya so last kali kita nak buat dia punya page depan. Sama juga macam saya cakap, data kita minta dia dulu 3 cadangan layout. So ini layout yang pertama, layout yang kedua, layout yang ketiga. So kita suka yang mana kita prompt. So terhasil lah. Saya pilih yang tengah-tengah ni lah. Sebenarnya boleh je mana-mana. You all dah masuk dah tak yang ini? Yang boleh try dekat ChatGPT yang itu. So saya ulang balik. Dia akan jadi ChatGPT tu kalau kita buka depan dia, dia akan jadi macam ni. Saya ulang balik. Kalau kita buka dia punya link tu, depan-depan dia akan jadi macam ni. Magna story to comic. So bantu saya buat benda ni. So klik situ. Saya tak nak buat satu-satu. Kalau kita prompt nanti lambat. So ini adalah contoh yang saya dah buat. So jadi dia akan keluar satu-satu. Komik anda ingin bercerita tentang apa? So kita cerita pasal tarian warisan kita. Tapi kena ceritalah you nak jenis apa. You nak Melayu Cina, you kena bagi tahu. So dia akan bagi tahulah. Sebab dia tak perlu pun. Kalau macam yang manual tu kita kena bagi tahu. Bagi saya outline, bagi saya contoh, ini tak payah. Dia dah siap-siap dah bagi cadangan. Cadangan 1, cadangan 2, cadangan 3. Sebab saya dah prompt kan supaya dia bagi cadangan. So you all boleh pilih dah. So antara 3 cadangan ni, yang mana anda pilih? So kita boleh pilih. Kita cakap 3. Lepas tu sambung lagi. Lepas tu tanya lagi. Dia nak log ringkasan jalan cerita. Biasanya bila komik ni dia mesti ada tema, dia mesti ada konflik, dia mesti ada message, dia ada fokus. Kalau tidak, dia dry. So dia akan tanya, adakah nak tema dia? So kita pilih ya atau tidak. So ya. So dia dah jadi macam step by step. Dia akan keluar lagi tanya. Jalan cerita log. Tajuknya apa, sinopsis ringkas dia dah buatkan dah, sinopsis penuh pun dia dah buat. Lepas tu dia akan tanya, adakah sinopsis ini disahkan? Ya. Kadang-kadang tak juga. Macam tadi cerita tarian kan, takutlah tarian apa dia bagi. So boleh bagi tak apa tarian dalam setiap kaum yang dia nak suggestkan. So kalau dia bagi tarian Melayu, tarian Zapin, tarian Cina, kipas, tarian India, yang ni lah. So kita macam rasa baru kita cakap setuju. Dia akan log. Bila dia dah log tu semua, dia akan sambung balik. Ini terletak pada kita lah. Kalau kita rasa kita nak dalam komik tu
cerita tentang tarian asal usul tu, cerita sikit, kita bagi tahu. Walaupun saya dah train dia, kita masih lagi boleh bagi input-input yang kita rasa kita nak masukkan. Kalau just komik sahaja, kalau tak ada cerita pasal tarian-tarian tu, kita tak belajar. Maksudnya macam itulah. Okay. Dan seterusnya, kita teruskan lagi, dia dah cerita pasal bla bla bla. Dia cerita, okay. Dah cerita setiap satu tarian tu, kita dah setuju, dia akan tanya lagi. Dia akan minta kita, sentiasa dia akan minta kita lock. Okay, ya. Okay, bila dia dah dikunci, okay, lepas tu dia tanya kita pula, okay, ni untuk budak kartun tu nak budak sekolah rendah ke, sekolah menengah ke apa? Okay, sekolah menengah. Okay, lepas tu kategori umur sekolah menengah. Okay, lepas tu nanti dia akan tanya, dia dah start dah nak buat karakter. Okay, walaupun kalau macam manual tu kita cakap, okay, kita nak buat karakter. Yang ni dia dah buat siap-siap. So, dia nak buat, adakah 3 perempuan, semua penari perempuan, 3 lelaki, semua penari lelaki, campuran lelaki perempuan. Okay, so dekat sini dia dah start nak buat karakter, kita cakap pilih 3. Okay, ini pilihan kita. Okay, dia bagi Melayu perempuan Zapin, Cina penari tarian kipas. Kalau Cina tarian kipas tu kan macam tak nampak dia punya kipas dia kan, sangat kan. So sebab itu kita kena baca tarian. Okay, so tarian Zapin bagi lelaki, kipas perempuan, yang tu India tu pun perempuan. Okay, supaya gambar tu lebih menarik lah kan. Kalau lelaki mungkin Zapin, macam tu. So baru dia lock lagi. Okay, so selepas karakter semua dah settle, okay, kadang-kadang macam tadi saya dah bagi karakter-karakter kan, tapi sebenarnya dia bagi karakter, kalau kita prompt dia bagi karakter tu. Tapi kalau you all ada karakter-karakter ataupun gambar-gambar yang you all suka, boleh. Bagi tahu dia je. Nak macam ni, nak guna warna terang-terang macam ni. So dia buatlah karakter tu. Okay? So kita boleh tengok karakter-karakter tu. Kat mana kita tengok karakter-karakter tu, sebenarnya kita boleh cari dekat Pinterest. Boleh cari dekat Instagram ataupun mana-mana kita nampak. Sebab itu kalau kita nampak mana-mana lalu dekat wall kita, kita suka gambar tu, screenshot, simpan. Nanti dia akan berguna nanti. Okay? So itu yang saya cakap. Bila tengok ni, tak kena je si Zafran ni kan. So kita minta apa tu. Okay, kalau lah tiba-tiba bila dia dah prompt kat sini, dia akan terhenti, tak ada apa-apa yang dia minta, terus dia tanya. Okay, kita boleh tanya dia, so next kita nak buat apa? Okay, kalau you buat manual, jangan tanya macam ni. Nanti dia ikut suka hati dia je dia nak bagi kita. So, saya dah prompt untuk seterusnya, bila kita dah lock semua-semua ni, kita nak pergi pula kepada adakah style visual ini disahkan lock untuk keseluruhan komik? Ya atau tidak? So, dia nak lock style komik kan? Tapi, bila saya tengok yang tak kena tu yang saya masukkan ni pula. Okay, yang komik ni gambar Zapin tu tak kena. Macam ni barulah betul kan. So kita jangan ingat terima benda tu bulat-bulat je. Okay, kita kena fikir, kita kena analisis, kita boleh buka lagi satu chat. Okay, ataupun sebenarnya chat ni kita boleh branchkan dia. Kalau kita tekan 3 titik ni, kita boleh branch new chat. Jadi kita boleh tanya tempat lain, lepas tu kita boleh sambung balik. Okay, itu adalah cara kita boleh gunakan dia lah. So, okay next. Okay, dah cantik. Okay, next step. Kalau dia bagi, saya ulang balik. Kalau you all guna, bila dia generate gambar, dia tak tanya soalan, you all tanya, so next step apa? Okay, sekarang kita dah lock ni. Dah lock jalan cerita, dah lock sinopsis, watak utama, umur jantina, bla 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 bla. Langkah seterusnya, fasa, panel, page, struktur, komik. So, dia akan bagi tahulah. Fasa seterusnya adalah kita nak tentukan fasa panel dan juga page. Okey, berapa panel nak pakai?
Ni yang saya cakap tu, 20 panel, 50 panel, 80 panel, kena buat tu dulu. Okay, kalau kita buat manual, kalau kita tak tahu pasal panel-panel ni, ikut dang dia je lah yang dia nak buat. So kita pilih 20 panel untuk satu page. So lepas tu dia dah boleh rangkakan dah. Page 1 cerita apa, page 2 cerita apa, kenali warisan, page 3 sambung pembelajaran, latihan cabaran. Okay, ni semua you all boleh fikir sendiri. Okay, lepas tu dia tanya, okay, adakah susunan 5 page ni, 20 panel ni, kita setuju? Ya, kalau tak setuju, korang sembang lah lagi sampai setuju. Lepas tu dia lock lagi. Lepas tu, bila kita dah lock panel, barulah yang ini pula. Dari satu, dia punya scene dengan dia punya dialog. Okay? So, dia ulang balik. Okay? So, kita buat satu, page 1, page 2. Dekat sini, you all boleh page 1, minta dia generate generate image boleh. Okay? Tak ada masalah. Page 2, saya nak cepat, saya terus page 1, page 2, saya keluarkan aja semua sampailah, sebab dia ada page sampai 5 kan. So, page 4, page 5, ulang balik sampailah akhir. Last kali, nanti dia akan tanya, dia dah tahu dah. Last kali, nak generate visual, bila kita dah sampai page yang terakhir tu, dia memang dah tahu. So, kalau kita kata ya, so dia akan generate image tu lah. Sebab karakter dia dah lock, so dia akan buat ikut kepada kita punya scene dengan kita punya script. So ulang balik. Okay, ulang sampai. Sebab itu saya kata, saya ulang balik, bila dia dah generate image, kita cakap je next page. Kita tahulah kan, kita ada 5 page kan. Kita dah tak ada prompt dah lagi. Next je. Next. Kalau kita tak, next. Sampailah. Kalau kita macam confused kan. So seterusnya nak buat apa? Dia bagi tahu dah. Okay, ni dah ada. Kita nak buat page synopsis pula. Kau rasa? Sebab kita dah train dia ikut yang flow ni. Dia akan follow benda ni. Okay? Alright. So, dah habis tu, sampailah akhir. Ulanglah benda yang sama. Sekejap. Okay. Kita nak buat next apa? Kalau tak tahu tanya. Okay, ini dia buat penutup. Lepas buat penutup, next kita nak buat apa lagi? Dia bagi tahu kita nak buat dia punya front page. Okay. So kalau tak nak, yang ni saya ada tanya tadi, next kita nak buat apa? Ni. So dia bagi 3 cadangan. Kita tak minta cadangan pun, dia dah bagi cadangan. Pertama cinematic, 2 dynamic, 3 minimalist. So kita tengoklah, kita try 1. Patutnya kita terus buat. Buatkan 1, 2, 3 dalam satu image pun boleh. Ni entah, tak tahu kenapa tiba-tiba saya buat satu-satu. So kita boleh pilih lah. Alright. So, bila kita dah ni, so kita dah download. So dia akan jadilah macam ni, banyak-banyak macam ni. Okay? Nampak ni. Okay? So kita dah download semua. So kita nak jadikan dia dalam bentuk buku kan. So kita masukkan dia dekat dalam Canva. Okay? Masukkan dekat dalam Canva satu. Okay, saya buat lagi sekali lah. Okay, katakan kita nak buat, pergi dekat home sini. Okay, pergi dekat home, pergi dekat create. Kita cakap kita nak buat komik. Komik. CIC komik book. Ambil je lah tu. Okay. Saya tunjuk sedikit step macam mana kita nak buat
flipbook tu tadi ya. Okey, setakat ni faham? Kalau faham, saya nak kena tanya juga. Kalau faham, tekan. Kalau faham, tekan 2 pula. Ya, benda ni kat sini sebenarnya. Susah nak naik. Sekejap. Mana? Okey. Ya, view pergi dekat okay, so katakan yang ni tadi kita upload. Cara upload kita drag and drop je. So kita masukkan satu. Okay, kita tarik. Okay, so masukkanlah susun. Okay, letak je mana-mana. Okay, ni dah letak. Susunlah dia. Kalau rasa dia punya space ni tak betul, sebenarnya kita boleh kita boleh extend dia. Kalau tulisan tu tak betul, kita boleh buang betulkan tulisan dia. Okay, yang ni saya ajar laju sikit. Pergi dekat sini, kalau ada tulisan-tulisan dia yang kita rasa kita nak betulkan, you just klik ni, pergi dekat edit. Dekat sini ada see all. Okay, dekat see all, kalau you all nak ubah tulisan, pakai grab text. Okay, kalau nak delete, pakai ada atas ni, awak boleh pilih magic eraser. Okay, dan lagi satu version yang terbaru ada magic layer. Magic layer ni kalau kita buat, bila kita klik magic layer ni, kita klik magic layer ni, dia akan jadikan semua sekali layer. Kalau macam tadi hanya teks saja, ni akan jadikan semua layer. Maksudnya kalau kita nak buang orang, kita terus boleh buang orang. Okay. Bagilah satu. Sekejap. Saya tak ingat sebenarnya saya pakai ni, adakah saya pakai akaun poli ataupun akaun sendiri. Kalau akaun poli dia boleh lebih 1 jam. Okay. So kalau dekat edit ni, bila kita klik edit, so bila kita ambil magic layer, so dia akan buat semua layer ni. Dia akan jadi layer. So sama ada kita nak edit tulisan ataupun kita nak edit orang, kita nak buang orang pun boleh. Okay. So maksudnya kita edit dekat ni. Tapi kalau saya malas dah nak edit dekat ni. Kalau ada benda-benda yang tak kena, saya suruh ChatGPT generate balik je. Sebab kadang-kadang bila pakai ni, kadang tulisan dia tak sama dengan yang asal. Okay. Contohnya macam ni. Nampak ni, misi perpaduan memang kita boleh edit. Kita boleh tukar. Okay, katakan tak ada misi, ada perpaduan dia. Tapi tulisan dia tak cantik macam tadi. Okay, dia tak macam yang asal. Kalau tengok you all yang asal, macam ni. Jadi tak payah pening-pening kepala, kita betulkan aja balik dekat ChatGPT tadi. So daripada sini dah siap ni kan? Suara robot. So bila dah siap ni, apa yang kita nak buat? So kita nak jadikan dia flipbook betul. So nak jadi flipbook yang terbuka, yang slide-slide tu. So you all pergi dekat tools. Kat sini ni, kat tools ni. Klik tools ni. Type. Bukan tool, sorry. Pergi dekat apps. Okay, dekat apps ni. You klik apps ni. Type dia Hyzine. Hyzine. HYZ. Enter. Pergi dekat apps. HYZINE. Hyzine. Okay. Enter. So kita nampak ni. Okay. Hyzine flipbook.
Okay, kita klik Hyacinth Group ni. Tak payah buat apa-apa, just export design. So kalau ni ada tiga lah. So export design. Okay, page 1 hingga 3 ni tak payah ubah, biar je macam tu. Lepas tu export. Dah siap. Sama ada you all nak buat dalam alamat limit pula. So flipbook saya dah limit. Nanti dia akan keluar samalah macam ni. Nanti dia akan keluar link, dia akan keluar QR code ataupun dia keluar thumbnail. Selalu yang kita gunakan QR code lah. Okay. Lepas tu saya ambil QR code ni, saya masukkan balik dekat ChatGPT tadi tu. Saya minta dia buat poster pula. Okay, nampak ni. So bila ni tadi saya dah dapat kan, dah dapat apa tu, dah dapat kita punya ni. Saya dah buat flipbook guna Hyacinth dan saya dah ada QR code. Buatkan poster supaya saya boleh share ebook saya ni. Saya attach QR dan created by Dr. Mena. Terus dia buatkan. QR code ni betul tau. Nak bentuk macam ni boleh. Kalau kita rasa macam alamak macam budak sangat, ikutlah. So yang ni nampaklah ni. Lepas tu saya tengok macam serabut banyak ayat-ayat kat bawah ni kan. Sebenarnya kita boleh padam pakai Canva, tak ada masa lah. Dia generate tak lama pun, tak nak banyak sangat ayat. So jadilah dia macam ni. Macam itulah kaedahnya. So itulah matlamatnya.